Guys, dalam sebuah majlis rasmi yang sepatutnya berlangsung dalam keadaan suasana ilmiah dan tertib, tiba-tiba tercetus gangguan apabila dua individu menjerit slogan yang cukup keras mengaitkan nama Ketua SPRM Azam Baki dengan dakwaan hipokrasi kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Insiden ini berlaku ketika Azam Baki sedang menyampaikan ucapan dalam wacana ilmiah perdana. Walaupun suasana menjadi tegang seketika, keadaan berjaya dikawal pantas oleh pihak keselamatan. Lebih menarik lagi, Azam Baki sendiri dilihat kekal tenang, profesional dan meneruskan ucapan tanpa reaksi emosi. Namun persoalan yang lebih besar ini bukan pada gangguan itu, tetapi mesej sebaliknya apa yang berlaku pada hari tersebut. Apakah ini sekadar tindakan individu ataupun cerminan rasa tidak puas hati yang sedang membara dalam kalangan rakyat, terutamanya anak muda? Realitinya pada hari ini, isu melibatkan Azam Baki bukan sekadar perkara baru. Nama beliau pernah menjadi kontroversi besar apabila dikaitkan dengan pemilikan saham yang mencetuskan persoalan integriti. Ketika itu, suara-suara politik termasuk daripada blok yang kini memerintah lantang mendesak siasatan. Malah ada yang menuntut beliau untuk diambilkan tindakan. Tapi pada hari ini, naratif itu tiba-tiba berubah sekelip mata. Individu yang dulunya ditekan, kini dilihat dipertahankan, yang dulunya dikritik hebat, kini seolah-olah dilindungi. Inilah yang menimbulkan persepsi hipokrasi. Dulu kata lain, sekarang buat lain pula. Dan kita sebagai rakyat, kita tak buta lah, kita tak bodoh Dalam konteks negara yang mendakwa bahawa agenda reformasi, integriti dan ketulusan, rakyat menilai bukan sekadar kata-kata sahaja, tetapi konsistensi tindakan itu. Jika prinsip boleh berubah mengikut kedudukan politik, maka ini di mana letaknya prinsip keadilan? Lebih penting lagi bagi seseorang yang memegang jawatan setinggi ketua SPRM, institusi yang menjadi benteng utama untuk melawan rasuah. Integriti peribadi bukan pilihan tetapi kewajipan mutlak. Azam Baki sepatutnya lebih tegas membersihkan namanya secara menyeluruh dan telus, bukan sekadar bergantung kepada penjelasan lama yang masih dipersoalkan oleh sebahagian rakyat. Kerana akhirnya kredibiliti SPRM itu sendiri bergantung kepada kepercayaan rakyat kita semua. Jika pemimpinnya dipersoalkan, maka seluruh institusi akan turut terpalit. Insiden jeritan itu mungkin hanya beberapa saat, tetapi mesejnya sangat jelas dan panjang. Ada kemarahan yang sedang dipendam, ada persoalan yang masih belum terjawab dan ada kepercayaan yang semakin terhakis. Persoalannya sekarang, kerajaan mahu terus mempertahankan naratif atau berani berdepan dengan realiti sebenar.